Saya ada seorang sahabat saya qadi. 2-3 minggu yang lalu saya forum dengan dia untuk radio Kelantan FM. Sudah forum minum air. Dia cerita kat saya, dia bukan orang falsafah. Dia kata, Ustaz Muhtar, dia kata, sejarah saya jadi qadi, dia kata cukup satu peristiwa yang nak kata kelakar juga, macam-macam ada. Saya tanya dia apa cerita. Dia kata, anda tahu tak, dia kata, pagi tadi sepasang suami isteri berkelahi, baloh nak bercerai. Sampai depan jabat qadi, tak ada turun kereta yang sisi isteri, yang perempuan lah, beletih dah. Orang semua tengok, masuk dalam jabat qadi. Kerana dia kata, nanti dulu kak. Apa dia cerita? Semua suami dia tak baik. Tok laki gapo lah, bengong, Allahu Akbar. Dia kata bengong tok laki dia. Tok semaya subuh, balik tengah malam, macam-macam lagi. Sampai Z. Kerana tu kata, nanti dulu kak, sabar. Bagi tahu ke qadi lah, nak gitu. Kak tak sabar. Walau macam mana pun sebelum jatuh matahari kak nak bercerai juga. Oi, bahaya betul perempuan ya. Kata dia tak nak gitu ya. Kerana itu pun masuk bagi tahu ke qadi. Dia kata, tuan, tak tahan ada luan. Suruh masuk lah. Dua-dua kau. Jangan sorang-sorang lah. Dua-dua repah aku dia. Masuklah sorang. Apa dia kak kata? Dia kata, cik, saya masuk dulu lah. Tu dia. Dia tak bagi suami dia masuk. Demo duduk luar, dia kata. Demo duduk luar. Tak ada abang dah. Abang dia pun duduk congok gitu. Hiru, kata gadusnya. Relax je hiru. Masuklah dalam. Sambil berjalan tu cerita dah. Tok qadi kata, duduk dulu kak. Baru cerita. Banyak sangatnya dia kata. Duduklah cerita. Habis la ilaha illallah. Start daripada kahwin. Syekh tak jumpa Syekh. Sejak daripada kahwin sampai ke hari itulah. Tak molek belakang tok laki dia, suami dia. Tok qadi kata, ada lagi ke kak? Banyak lagi. Padai hak ni dulu, dia kata. Tu dia. Padai hak ni dulu. Banyak lagi, dia kata. Hak ni pun cukup lah. Nanti tuan qadi, kalau dia masuk, enjar dia. Tu orang Kelantan lah tu faham tu. Orang lain tak faham tu. Lepas pada tu, tak apa. Kak kena cerita habis. Lepas ni tak boleh cerita dah. Bahagian saya pula. Dia kata, padahal Datuk Qadi, ke mana-mana pun saya nak bercerai juga. Keluarlah sisi isteri. Masuk suami pula. Selisih kat pintu tu. Selisih kat pintu tu dia boleh lagi. Dia kata, marah ke suami dia. Tu cerita habis tu, kata Qadi tu. Dia tak bagi suami dia cerita habis. Dia cerita habis, tak apa. Dia pun masuklah suami dia duduk. Orang lelaki ni dia malu sikit kan. Pasal dia tahu tugas tanggungjawab dia, salah dia. Tapi kesimpulannya ibu-ibu dan bapa-bapa, yang suami pun kata, siapa cik, isteri tak baik juga. Masuk nasi hangat, goreng ikat, kerah. Orang tidur nak main bola, dia tak cara. Nak main bola kan, Kelantan lawan Selangor kan. Dia buat tak tahu je. Macam mana tak marah tuan qadi? Akhir sekali cerita pendeknya, pasal semua dah nak balik. Tok qadi pun kata, masuklah dua-dua. Tok qadi kata apa? Kak dengan abang, bawa kecek. Ni giliran saya pula. Saya dengar, siapa Zek? Tak molek belakang ni. Sekali saya nak tanya, berapa tahun dah kahwin? Yang perempuan jawab, 30 tahun dah, dia kata. Orang puan lah tu tapi bukan sini lah. 30 tahun dah. Berapa orang anak dah? Hak Tino tu jawab. Dia kata, tu 6 lah. Tok qadi kata 6 orang dah. Masa 6 dapat 6 tu masa mana? Bila masa? Pasal bunyi kelahi je. Macam mana nak tidur sekali? Tok qadi yang macam tu. Dia kata, ada juga tika baik. Ada juga tika baik. Ni kali tika baik. Tok qadi kata, tak apalah kalau macam tu. Tak cerai lah lagi hari ni. Marah dia ke Tok qadi tu. Bila dia marah, Tok qadi pun kerat-kerat. Tok qadi kata, tak apa kak. Kalau kak nak cerai juga, pagi esok
Cerah tanah. Kak siapa dia jabat saya terus sign. Cerita pendeknya ibu-ibu dah apa, baliklah dia dua tu. Sambil-sambil belebek, perempuan orang nak cerah tolong. Biasalah orang perempuan kan, dia tak ada break ni kan. Gitu. Lepas pada tu ibu-ibu dah apa semua, Tok Kadi tunggu pagi besok. Tak siapa. Seminggu tak mari. Sebulan tak mari. Sebulan 2 bulan tak mari. Dengar-dengar cerita, tambah solat lagi anak. Jadi 7. Allahu Akbar. Tok Kadi kata tak apa dah tu, line clear.